Assalamualaikum saudara. Passwordnya apa? Jangan macam-macam. Baiklah saudara, jadi di video kali ini kontrak saya lah habis. Kerja kelong ni ya. Kelong saya ni semuanya dah selesai saya kerjakan. Waktunya saya ambil peralatan-peralatan kelong kerana angin utara dah mulai turun. Kenapa dibongkar Petam? Kenapa tak dipasang je? Tak bisa saudara. Ya. Bila ada bini pasang kelong tengah utara, kalau ada anjuk ke Korea. Nah, jadi saya ni ambil peralatan-peralatan kelong ya, macam lampu, barang-barang kompos malam dah saya bawa balik, periuk belanga apa segala macam. Jadi alat-alat yang ada dekat kelong ni dibawa balik semua, baskom, kawah. Alat-alat saya ni semua ini cuma-ngecor. Dan bapak saya pun lagi nanggal mesin ya, saudara ya. Ini mesin listrik yang nak dibawa balik kelak ya, saudara. Jadi yang mana-mana harus dibawa balik, yang mana penting, yang tak penting bor kain nang le. Ni jadi ini lampu-lampu ni nak saya tanggalkan semua ya. Nak bawa balik. Okey, kita kerja ya. Okey, kita tanggal lampu ni ya saudara. Kerana nak dibawa balik, lepas tu pasangkan ke dalam rumah. Sebanyak 7 biji ya. 7 biji 8 biji lampu ya. Dilap-lap dulu kena air masin ni. Lap bawa di apa nama kata orang tu? Dicuci ke showroom. Kotak dia pun ada langsung kita masukkan ke dalam kotak dia saudara. Lanjut tanggalkan lampu lagi sebiji, 2 biji, lepas tu 3 biji, 4 biji, 5 biji, diputar-putarkan kepala dia, jangan sampai terlepas kepala dia, bahaya jangan macam-macam. Nah, jadi yang merek Mitsuyama ni itu warnanya lampu warna kuning ya saudara, dan merek Henok Vario ni itu warnanya warna putih ya. Nah, jadi langsung je lah masukkan ke dalam kantong ni dengan kotak-kotak dia langsung saudara ya, untuk isi lampu dia saudara ya. Nah, jadi saya ni lah betul-betul lah tak ada masang kelong lagi lah ya saudara ya. Kalau lah berkemas macam ni, jaga ni. Pokoknya pengangguran ni. Nah, jadi merek apa tu? Maiko. Itu lampu juga warna putih ya saudara. Lanjut lagi kita tanggalkan terendak lampu ni dari atas perabot ataupun atap ni saudara ya. Ini terendak lampu saya ya saudara ya. Nah, selepas itu lanjut lagi berkakar mangkuk pinggang pinggir apa segala macam bergas. Kita angkutkan, kita kemaskan betul-betul lah. Barang-barang pun dah saya kemaskan semua, dah saya kumpulkan semua. Lanjut lagi nanggal tangkol ni saudara ya, ataupun kadot dia, jaring-jaring ni. Harus ditanggalkan semua ni. Semua harus ditanggal ni. Ini apa, bak air nak diambil, semua diambil ya. Ni dah okey semua. Ini dah okey. Mesin dinamu semuanya dah okey ya. Tinggal itu je lah, tangkol je. Lepas tu berangkat balik. Lanjut lagi besok nanggal itu, meroboh ni pula rumah-rumah ni semua lah diroboh ya. Okey, kita lanjut saudara. Tangkol pun lah ditanggalkan semua, tali-talian anak tali. Ini kita lepas je saudara ya. Okey, tinggal sikit je lagi tu. Nanti baru kita tarikkan ke atas kelong ya saudara ya. Langsung aja ditarik tangkol yang kami lepas dari pembidang tadi. Saya bersama bapak saya ni saudara ya. Termasuk berat jugalah tangkol ni kerana kena air ya saudara ya. Jadi mau tak maulah harus keluarkan tenaga semua ya, tenaga dalam, tenaga luar, tenaga apa segala macam, keluarkan semua. Nah, jadi semuanya dah okey. Lanjut lagi penurunan iaitu dinamu, lepas itu mesin pula ya. Mesin ni macam apa ya, macam gabus saya angkat dia. Tengok kan? Macam tak ada beban. Lepas tu lanjut lagi garam ni saudara. Garam sampai tak terpakai ya dalam satu guni ni. Garam dah diturun, lanjut lagi tangkol ataupun kadon ni turunkan ke dalam bot ni saudara. Jadi bahagian bawah bapak saya, bahagian atas saya. Terendak lampu, pakai 3 biji ya terendak lampu. Dan lanjut lagi barang kotak lampu apa segala macam. Lepas tu barang-barang beras apa segala macam. Lepas tu minyak makan, minyak goreng, ais, macam-macam benda ya. Bantal dan tikar. Lanjut lagi kita unjukkan ke bapak saya. Lepas itulah alat-alat pancing saya pula. Lepas itu kintar dan juga selesai. Baiklah saudara, jadi kemas-mengemas semuanya sudah selesai ya. Tangkol pun dah diambil, semuanya tengah ancak je dengan cogabos dan kawah saya ni. Semuanya dah bersih ya. Tinggal balik dulu. Geleng-geleng belum semua. Luncur balik pula kami. Barang-barang pula habis semua tu. Balik.
ke Palembang ya, Palembang. Palembang ke Jambi ke barang saya ni, barang-barang kelong ni. Ha. Tekong. Hei, tinggal kenangan je. Berangkat ke Batam ya, ke Batam je ni. Hantar ke Batam je. Tempatnya barang dia dah kat Raja ya. Ha. Raja.